Okay guys, ini demo app Genly. Okay, so first kita punya nak pakai upload sahaja gambar produk. Kalau boleh gambar produk sheet lah. So boleh upload sehingga 6 gambar. So pelbagaikan produk tu punya site. Okay, so make sure bagi information lagi banyak lah. Lepas tu brief produk ni boleh isi panjang-panjang, boleh isi pendek-pendek. Iaitu nyatakan produk tu secara details lah, apa produk tu punya kelebihan, ciri-ciri, kelebihan dia, USP dia. Okay, so pilih gaya visual, gaya video, contoh kita pilih UGC dan pilih berapa saat korang nak, maksimum 40 saat. Okay, lepas tu terus tekan generate 30 storyline. So Genly ni akan keluarkan 30 jalan cerita yang berbeza. Sambil-sambil tu kan, so kalau korang nak tambah karakter wajah sendiri pun boleh lah. Kalau tak tambah karakter, so AI kan guna dia punya karakter lah. So ada 30 option jalan cerita, kan. Boleh baca dulu, kalau yang mana yang menarik tu korang tekan, yang mana yang korang nak pilih kan, klik je, lepas tu Genly part 1 ni saya dah improvise. Dia akan keluarkan dialog dan juga prompt yang mana korang boleh double check dulu ataupun nak adjust. Kan dia ada 10 saat ke sini, 10 saat ke sini lah, sebab saya pilih 20 saat tadi. So dia keluar orang kata apa, babak dan juga dialog. Katakan dialog ni korang nak adjust, boleh tambah sikit kan. Boleh tambah, boleh adjust lah dialog. Okay, so ada juga caption. Okay, so double check dialog, adjust dialog. Okay, lepas tu kalau dah okay, tekan sahkan Anjana video. Selepas itu automatic video akan keluar. You guys tak payah buat apa dah, straightforward saja. Bila video keluar nanti boleh download satu persatu video, ataupun dah siap, semua video dah siap, awak boleh tekan download full video. So AI ni akan cantumkan video automatik dan download automatik masuk dalam awak punya laptop PC, Android tablet, Android phone, MacBook dan juga iPad. Yang ini setakat ni iPhone saja belum boleh pakai, yang lain semua boleh kecuali iPhone. iPad boleh, MacBook boleh, laptop PC, Android, tablet. Okay, so proses ni tengah loading lah, kena tunggulah. Tapi tak lama lah, tak lama sangat. Sambil-sambil tu boleh buat kerja lain, okay? Kat sini boleh upload juga maksimum 2 karakter muka. Kalau awak tak upload karakter muka, AI akan guna muka sendirilah. Nampak automatic download, so awak boleh onkan volume. Kerja tak habis lagi. Kerja tak habis lagi, nak masak lagi. Lapar gila ni, kena cepat. Aduhai, dah pukul 1 lebih. Kerja tak habis lagi. Kerja tak habis lagi, nak masak lagi. Lapar gila ni, kena cepat. Boleh download, nampak ni, boleh download. Okay. Tabur je atas nasi, terus siap. Rangup gila, settle masalah lunch aku. Tengok beg kuning kau. Nasib baik ada stok sambal bilis. Okay, so dekat sini ada prompt dia. Okay, dekat itulah tanda soal tu. Okay, so boleh tekan sini. Dia akan automatic cantum video tu, 2 video tadi 20 saat, automatic download. Straightforward. Okay, so kalau korang nak pakai produk sama, nak tukar gaya visual, tukar balik kat sini. Nak edit balik penerangan produk tu lebih panjang kan, lebih spesifik boleh. Nak tukar duration boleh, nak tukar produk boleh, nak tambah karakter boleh. Okay, nampak? So dia download automatic yang bercantum. Aduhai, dah pukul 1 lebih. Kerja tak habis lagi. Kerja tak habis lagi, nak masak lagi. Lapar gila ni, kena cepat. Nasib baik ada stok sambal bilis garing hakak manis ni. Tabur je atas nasi, terus siap. Rangup gila, settle masalah lunch aku. Tengok beg kuning kau. Okay, siap lah. Automatic kan? Right.